Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini untuk slot Jom Jalan Cari Makan di Negeri Perlis Kedah, saya bersiaran di Arau, iaitu di Warung Western RM RM1.9. Kalau sebelum ni saya dah pernah review pada anda kedai makan yang semua makanan dia berharga RM2. Hari ni kita nak tengok pula makanan Western yang dijual kat sini, kebanyakannya harga hanya RM1.9. Di mana? Di Warung Western RM RM1.9. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sampai habis. Check it out. Kalau anda nak meletak kenderaan, jangan risau sebab di depan Warung Western RM RM1 ni ada satu tanah lapang, boleh letak kenderaan di situ. Luas tempat dia. Warung ni terletak di jalan untuk ke UiTM Arau. Ini adalah jalan untuk ke UiTM Arau. Ini adalah Warung RM RM1.9 ni. Sana adalah ke UiTM Arau. Ini adalah antara menu yang terdapat di sini. Tu yang RM1.9 dan yang lain-lain tu ada yang harga yang lain-lain pula lah. Tapi tak mahal. Ini adalah di bahagian dalam Warung Western RM RM1.9 ni. Tu dia. Tempat makan dia luas dan selesa. Kalau tak cukup di bahagian dalam, di bahagian luar pun ada kursi meja. Anda boleh duduk di sini. Di bahagian atas pula ada kedai yang menjual telefon iaitu Fitri Gadget. Cantik lanskap dia. Sini juga terdapat kedai yang menjual pakaian lelaki dan wanita. Betul-betul bersebelahan dengan kedai makan Western RM RM1.9 ni. Ini adalah antara produk-produk lain yang dijual di sini. Jajan-jajan pun ada tu. Kemudahan untuk air panas dan sejuk pun disediakan di sini. Untuk order, anda boleh order menggunakan borang order ni. Saya akan order dulu. Ini adalah antara menu RM1.9 yang saya order. Ada banyak lagi sebenarnya. Kalau anda datang sini, boleh tengok menu banyak lagi. Tapi yang saya order ni ikut apa yang saya nak makan lah. Dia ada chicken finger, ada chicken grill, ada meatball, crab stick, ada french fries. Yang ni ada kulit ayam. Yang ni chicken chop. Yang ni sotong goreng tepung.
wedges. Dan yang satu ni tambah seposen lagi. Yang ni burger RM2. Ini adalah sotong dan juga udang spicy Korea yang berharga RM5.9. Dan ini pula adalah lamb chop yang berharga RM6.9. Tu dia. Tak mahal walaupun dia lamb chop, udang dan juga sotong, tapi tak mahal. Okey, yang ni kita nak cuba dia punya sotong goreng tepung. Tu dia dia punya sotong goreng tepung Wow. Fresh. Yang ni pula saya nak cuba kulit ayam crispy. Kulit ayam goreng crispy tu dia. Yang ni saya punya favourite lah. Krup masuk dalam mulut. Ini adalah antara menu paling laris. Kulit ayam garing dia, rasa dia memang terbaik. Kita nak cuba dia punya chicken finger. Ni kalau budak-budak ni mesti suka ni. Saya pun suka. Rasa dia semua cukup. Memang sedap. Tu dia chicken grill ya. Wow. Chicken grill tu. Yang ni saya makan pakai tangan je lah. Sedap. Okay, untuk semua portion yang saya makan semuanya adalah portion untuk RM9. Tapi walaupun dia nampak macam sikit, tapi makan dia memang kenyang. Kalau tak kenyang, boleh tambah lagi. Ini pula adalah crab stick. Tu dia, crab stick dia. Dapat 3 batang crab stick tu. Tu dia. Tu dia Memang rasa ketam dia. Angup. Ni adalah chicken chop untuk portion RM9 tu dia. Yang ni kegemaran ramai lah meatball. Tu dia. Meatball dia. Untuk RM9 ni kita dapat 2 ketul meatball ni dan juga french fries. Yang ni pula saya order burger tapi burger ni dia tambah sekupang lagi RM2. Dia bukan RM9 tapi RM2 tambah sekupang lagi. Ni burger dia Tu dia. Penuh macam burger biasa juga. Cuma beza dia harga dia hanya RM2. Tambah sekupang lagi lah. Dia penuh Okay, ini adalah menu yang saya tambah yang bukan berharga RM9. Tapi walau bagaimanapun harga dia tetap lagi murah. Sebab setiap satu ni harga dia hanya RM5.9. Ini pula adalah udang dan juga sotong spicy Korea. Tu dia. Sotong dia. Tu dia. Banyak tu dan juga udang. Yang ni siapa peminat masakan Korea, anda boleh cuba Udang dia ada berapa ketul? Seketul, 2 ketul, 3 ketul, 5 ketul 5 ketul. Mari kita cuba Kulit dia crunchy Wow. Crunchy. Kita cuba pula sotong spicy Korea ni. Dia crunchy dan pedas. Dan ini adalah yang terakhir saya tambah Yang ni adalah lamb chop Tu dia lamb chop dia. Yang ni berharga RM6.9. Dia punya sos black pepper dia apa semua memang cukup lah. Tak ada yang kurang. Dengan harga RM6.90 memang puas Memang puas hati.
Oh, ya. Baiklah, bagaimana? Walaupun harga makanan dia hanya RM9, tapi portion dan rasa dia semua cukup. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, masih ada lagi kedai-kedai yang menjual makanan dengan harga hanya RM9. Jadi sama-sama kita support mereka dengan share video ni pada yang lain. Bagi siapa yang datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk di situ. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Syarif. Jumpa lagi. Terbaik.